Hai, Assalamualaikum. Dila mulakan video kali ini dengan Bismillah. Dalam video kali ini, Dila nak buat resepi muffin coklat tanpa tepung, tanpa gula. Untuk tekstur dia agak padat macam brownies macam tu. Resepi kali ni sesuai untuk baby sebab Dila bagi anak Dila umur 9 bulan makan. Lepas tu Dila pun boleh makan jugalah. Kalau untuk orang diet pun boleh makan. Kalau tak nak diet boleh tambahkan sedikit gula dalam resepi ni. Untuk tekstur dia memang agak padat sebab tak ada gula. Okey dah, jom kita mula buat. Mula sekali dah pakai keledek. Yang ni dah tak tahu keledek apa tapi dah rasa nama dia keledek manis. Kupas, lepas tu potong dia agak kecil sikit sebab nak kukus dia bagi dia lembut dan cepat empuk macam tu lah. Jadi dah potongkan dia kecil-kecil juga sebab nak kukus. Nak rebus boleh, kukus pun boleh. Sementara tunggu keledek tadi empuk, Dila pakaikan roll oat ni. Dila pakai lebih kurang dalam setengah cawan macam tu. Ambilkan roll oat ni setengah cawan. Lepas tu kisarkan dia halus. Setengah cawan ni lebih kurang dalam 66 gram. Lepas tu kisarkan dia sampai halus jadi macam tepung. Yang ni rupa dia bila dah siap kisar. Dia ada serbuk koko. Lepas tu ada minyak masak. Untuk sukatan dan bahan boleh tengok kat tepi. Dia pakai telur, baking soda, baking powder. Lepas tu keledek ni lenyekkan dia sampai dia betul-betul halus lah. Kalau nak pakai blender pun boleh pakai blender. Dah lenyekkan keledek tadi, sukat guna cawan, lepas tu timbang. Kalau nak timbang boleh, kalau tak nak timbang pun boleh. Anggaran dalam 3/4 cawan. Untuk kalau timbang 144 gram. Lepas tu masukkan telur, minyak dan juga esen vanila. Kalau nak pakai blender, boleh terus blender je. Untuk Dila tak pakai blender. Lepas tu kacaukan dia sambil tu lenyek sikit keledek tadi yang kasar-kasar tu. Nak mudah memang kena pakai blender. Tapi untuk Dila hari tu Dila malas nak on blender, malas nak basuh. Jadi Dila lenyekkan pakai garpu saja. Agak struggle lah nak buat dia. Boleh tengok sampai dapat tekstur dia halus dan juga gebu macam tu lah. Lepas tu masukkan baking soda 1/4 sudu, masukkan baking powder, serbuk koko. Kacaukan dia sampai dia rata. Untuk tekstur kali ni memang dia nampak agak kering. Lepas tu tambahkan 1/4 cawan air suam. Memang kena tambah air suam tau. Kalau tak tambah air, nanti tekstur dia agak padat. Lepas tu dia jadi keras sikit tu nanti. Kacaukan dia. Kalau nak pakai gula, boleh tambahkan sedikit gula. Tak nak pakai gula, boleh tambahkan madu. Untuk dapatkan rasa yang manis lah. Untuk Dila ni memang betul-betul pahit serbuk koko lah. Bila serbuk koko tu dah rata dan juga sebati macam tu, boleh masukkan oat tadi. Oat yang dah di blender lah. Tapi kalau nak mudah, senang. Masukkan semua sekali dalam blender. Lepas tu dah kisar dia dah jadi. Untuk tekstur adunan, dia tak pekat sangat, tak cair sangat. Boleh tengok dia punya tekstur adunan lah. Bila dah jadi macam ni, maksudnya dia dah jadilah. Boleh tuangkan dalam loyang. Macam ni lah Dila pakai paper cup. Kalau nak pakai loyang, boleh pakai loyang saiz 6 inci. Tuangkan dalam paper cup. Jangan penuh. 3/4 penuh saja cukup. Kalau nak lagi sedap, boleh tambahkan coklat chip dekat dalam adunan. Tapi untuk Dila, anak Dila nak makan. So, Dila taburkan dekat permukaan atas saja. Sebab coklat chip tu Dila yang makan. Bahagian yang tak ada coklat tu anak Dila yang makan. Lepas tu, Dila tambahkan sedikit almond. Yang ni untuk sekadar hiasan macam tu. Bakar pada suhu 180 darjah Celsius. Lebih kurang dalam 25 minit. Ikut oven masing-masing. Yang ni rupa dia bila dah siap. Kalau rasa video kali ni bermanfaat, boleh sharekan video kali ni.